Testing, testing. Hai, apa khabar semua? Semua tengah makan, Faizul. Semua tengah makan. Ya, lapar. Farah pula apa khabar? Alhamdulillah baik, awak? Saya baik. Tapi Farah hari ini nampak mengelit, nampak cantik sangat. Baju daripada mana ni Farah? Alah, Shein je. Shein? Sebab kita hari ini kita akan menyampaikan anugerah je. Kalau saya menang tadi, yang Fitri menang tadi, saya mungkin akan pakai Rizma Ruzaini lah. Wow, Faizul. Rizma Ruzaini bukan Shein lah. Bukan. Okey, katanya Faizul hari ini menyewa baju 1,000 katanya. Betul Yalah, tak? betul. Saya hari ini terpaksa menyewa baju sebab kalau saya tak menyewa baju, pasangan untuk saya menyampaikan anugerah pada hari ini akan jeling saya. Dia kata, awak mesti kena pakai baju warna yang sama dengan saya. Jadi saya pergilah menyewa dekat Bangi Central Next Trend. 1,000 ya. Sewa Okey, tak apa. Tapi awak tak Itu apa, awak adalah hantar Dolmat ke apa? Rizman Ruzaini. Oh, Shein tadi. Okey, Shein. lupa. Tak apa Faizul, yang penting kita ikut tema. Kita kan sporting lah, ikut tema. Bukan kita je, tapi semua yang ada dekat depan Terima kita kasih ni semua. bagi tepukan dekat diri sendirilah kan. Yes. Semua ikut tema. Terima kasih. Okeylah Farah, macam mana kita ni? Back to our Kita ada business. tugas ni. Okey, Yes. back to our business pada hari ini. Apa anugerah yang kita akan sampaikan? Okey, baik. Dan kami dekat sini akan untuk menyampaikan anugerah dan saya akan menyampaikan anugerah teamwork paling popular. Sebelum itu, saya akan membacakan kriteria bagi anugerah teamwork paling popular. Kriteria adalah pasukan yang paling menonjol dari segi semangat, kerjasama dan sokongan antara ahli pasukan serta menjadi kegemaran dan inspirasi warga LLM. Dan kita ada banyak teamwork dekat LLM ni ya, Farah, yang menjadi kegilaan, yang memang kita kata setiap teamwork yang ada yang akan dipertandingkan pada hari ini memang kita nampak teamwork. Tapi dekat teamwork yang lain tu bukanlah tak ada teamwork, tetapi ini adalah yang hebat Paling daripada popular. yang paling popular, Paling yang paling ramai hebat di antara undi. yang hebat. Macam tu. Okey, jadi yang pasukan yang lain-lain tu yang tak tercalon tu janganlah anggap yang diorang ni bukan teamwork yang hebat. Faizul, itu awak yang saya macam nak bagi tahu. meluar perasaan ke? Tak, Sebab tak. saya ada dalam kategori ni. Ya, tahu. Memang teamwork saya tak ada masuk dalam kategori ni. Tak Sebab apa, saya next semalam time. rehearsal saya nampak kan. Tapi saya nak bagi tahulah juga dekat pasukan yang lain tak tercalon. Macam tu. Dan juga ia terbuka kepada semua teamwork yang paling popular lah katanya di LLM ni. Dan mendapat undian paling tinggi. Okey? Undian paling tinggi. Okey, dan kita lihatlah teamwork yang telah tercalon dan kita lihat calon-calonnya. Anugerah Bintang Teamwork paling popular calon-calonnya. Tim TMC, Tim Media LLM, Tim Logistik, Pejabat Wilayah Tengah, Tim Pilot, Wow. Bukan calang-calang. Bukan Tapi calang-calang. tim wilayah timur, Macam saya next. kata, bukan tak hebat, tapi yang tercalon Tak tu popular adalah je. antara yang terhebat. Best of the best. Okey, dengan ini anugerah teamwork paling popular jatuh kepada Pejabat Wilayah Tengah. Mana pengarah Dr. Rizwan? Oh, kepada Dijumpa semua untuk naik. Jom. Sebab itu diorang menang undi. Sebab diorang ramai. Ya. Silakan, tahniah.
saya syukur, terima kasih kepada semua yang mengundi kami, Pejabat Wilayah Tengah. Saya juga berterima kasih kepada tim saya, Pejabat Wilayah Tengah, atas semua usaha-usaha dan juga kerjasama yang mereka berikan. Terima kasih banyak-banyak. Thank you all. Tahniah kepada Pejabat Wilayah Tengah. Ya, satu pejabat naik atas pentas. Ada lagi yang MC dan cuti. Ya, Kalau betul. tak penuh ni. Okay, kita bagi ruang sekejap. Mereka turun pentas. Terasa vibe kita berbeza ya Farah. Selalunya kita mengacara di bawah, tetapi Betul. bila kita di atas ni vibe dia terasa berbeza. Betul. Sebab kita ada pengacara yang lebih profesional ya Faizul. Ya, hari ini kita bawakan pengacara juga Dari yang Suria paling- FM. Ya, Cik Pia saya kita. dah, Cik Pia busy. Sempat lagi ya mereka mengambil gambar dengan Cik Pia kita. Okey, jom. Okey, kita back lah to our business dan tugas kita untuk kita selesaikan pada hari ini Farah. Alright, untuk seterusnya. anugerah seterusnya. Anugerah Bos Paling Sporting. Ramai kita bos paling sporting, tapi yang ini yang paling popular lah. Yang kalah tu bukan kata dia tak sporting, tapi mungkin kurang sikit undian yang kita terima. Antara kriterianya adalah untuk mengiktiraf bos yang bersikap terbuka, mesra dan mudah didekati dengan gaya kepimpinan yang santai tetapi berkesan. Terbuka kepada semua warga LLM dan yang mendapat undian paling ramai. Jadi mari kita saksikan calon-calonnya adalah Anugerah Bintang Bos Paling Sporting. Calon-calonnya: Hazmi Yusof, Rizwan Jahidin, Farah Aziza, Iskandar Abdul Kadir, Hanif Alias. wow. Okey. Betul-betul mereka semua sporting. Jadi mari kita lihat anugerah Bintang Bos Paling Sporting jatuh kepada IR Muhammad Hazmi bin Yusof. Silakan Cik Hazmi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan anugerah ini. Terima kasih kepada semua yang mengundi saya. Dengan adanya anugerah ini menjadi pendorong pada saya untuk terus memimpin tuan-tuan pada masa akan datang dan untuk menjadikan LLM ini lebih maju dan terus dikenali di seluruh dunia. Terima kasih. Tahniah sekali lagi ucapkan kepada Insinyur Muhammad Hazmi bin Yusof. Farah, sebelum saya nak mengakhiri kita, walaupun yang tak menang tu, anda adalah teamwork Pemenang. yang paling hebat dan anda semua adalah bos yang paling hebat. Berikan tepukan gemuruh kepada anda semua. Terima kasih. Okey, kembali bersama saya lagi di Backstage LLM 2025. Kini di kiri dan kanan saya terdapat dua pemenang. Di sebelah kanan saya wakil Dr. Rizwan untuk teamwork ABP LLM, wakil Pejabat Wilayah Tengah, dan Encik Hazmi bin Yusof, bos paling sporting. Okey, so saya nak tanya dengan Pejabat Wilayah Tengah dulu, Encik Dr. Rizwan. Doktor, apa yang Doktor lakukan sebagai seorang ketua bagi memastikan kerjasama pasukan di Pejabat Wilayah Tengah itu terbentuk dengan cantiknya? Okay, baik. So, untuk Wilayah Tengah ni, saya amalkan setiap pekerjaan tu melalui satu keputusan yang ramailah. Kami bermesyuarat dan kami membuat tindakan bersama-sama untuk kalau untuk di lapangan, di tapak semualah. Itu yang kami buat. Jadi keputusan tu keputusan bersama, bukan keputusan saya seorang. Alhamdulillah, itulah yang dilakukan oleh Pejabat Wilayah Tengah dalam memastikan kerjasama dalam pasukan itu kekal baik untuk mutu kerja yang lebih tinggi
di bersama saya Encik Hazmi. Tahniah Encik Hazmi sekali lagi. Encik Hazmi, ada tak sedikit kata-kata nasihat kepada warga LLM supaya kita dapat meningkatkan lagi mutu kerja kita di Lembaga Lebuh Raya Malaysia? Terima kasih. Pertamanya saya minta semua pegawai-pegawai LM untuk memastikan komitmen bekerja di LM ni lebih tingkatkan lagi in term of di segi kualiti bekerja, integriti kita bekerja, semangat berpasukan untuk memastikan LM ini lebih maju di masa akan datang dan juga lebih dikenali di peringkat negara kita dan juga di luar negara. Terima kasih. Baik, terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada pemenang kita pada hari ini. Semoga LLM terus maju jaya di masa hadapan. Sekian dari saya Backstage LLM 2025. Ya, terima kasih MC Backstage Nasrullah